اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب ما ينفعنا حبه عندك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا وفتحا مطلقا في علوم العقلية والنقلية والذوقية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, segala tujuh kepada langit dan tujuh kepada bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, syukur dan puji kita panjatkan ke hadirat ilahi yang dengan taufik dan izinnya kita berada dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama insya-Allah menyambung lagi pengajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana tadi dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita berada pada muka surat 226 hadis bilangan 512. Kita masuk dalam subtopik yang baru, iaitu menjenguk anak kecil yang sakit. Maksudnya salah satu akhlak yang mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda ajarkan kepada kita untuk menziarahi orang sakit walaupun ianya adalah anak kecil sekalipun. Dan di situ ada tercucurnya rahmat Allah, ada limpahan keberkatan dan keampunan yang Allah kurniakan kepada orang yang menziarahi dan yang diziarahi. Baik, telah khabarkan kepada kami Hajjaj, berkata telah khabarkan kepada kami Hamad dari Asim Al-Ahwal, dari Abu Osman An-Nahdi, dari Usamah bin Zaid, dari sahabat Nabi Sayyidina Usamah bin Zaid, bahawa cucu beliau dari seorang putrinya sakit keras, sakit yang kuat ya. Cucu siapa? Cucu Sayyidina Usamah bin Zaid. Lalu ibunya mengutus seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa putranya hampir meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, katakan pada ibunya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun ila ajalin musamma
faltasbir wal tahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan miliknya pula apa yang dia beri. Setiap sesuatu telah ditentukan ajalnya di sisinya. Suruh dia bersabar dan mengharapkan pahala darinya, itu dari Allah. Kita tahu Usama bin Zaid ini adalah orang-orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Usama bin Zaid adalah anak kepada anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Zaid bin Harithah. Ya, Sayyidina Zaid bin Harithah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah utus Sayyidina Zaid untuk memimpin sebuah angkatan perang melawan tentera Rom di Mu'tah, di kawasan Jordan. Pada zaman Rasulullah, Jordan di bawah Empire Rom. Ya, pada zaman Rasulullah, Jordan, hampir keseluruhan Syam bawah Empire Rom. Cuma sikit daripada sebelah timur dalam Empire Parsi. Syam yang kita sekarang ni tahu sebagai 4 negara, iaitu Lebanon, Palestin, Jordan dan Syria. Kalau semua 4 negara ni dipanggil Syam zaman dulu. Syam besar. Zaman sekarang jadi pecah pada 4 negara: Lebanon, Syria, Jordan dan Palestin. Keempat-empat ini bawah Empire Rom. Di bawah Empire Rom. Ya. Cuma sedikit hujung di kawasan hujung-hujung Syria, hujung-hujung Jordan, hujung-hujung Siti sahaja yang sekarang ni yang dulu pernah berada di bawah Empire Parsi. Jadi Empire Parsi dengan Rom ni dia sebelah menyebelah, dan dia saling berebut. Lebih-lebih lagi kawasan tengah, kawasan Syria, khususnya Syria, Palestin. Ini kawasan rebutan sejak zaman dulu. Sekejap Empire Rom nak ambil, sekejap Empire Parsi ambil. Tapi pada zaman Rasulullah, Palestin sedang berada di bawah Rom. Walaupun sebelum itu pernah diambil sebentar oleh Empire Parsi selama beberapa tahun, kemudian diambil alih Empire Rom. Syria pun begitu, pernah berada di bawah Empire Parsi, kemudian dilawan oleh Empire Rom, kemudian berada bawah Empire Rom. Jadi pada zaman Rasulullah, semua tempat ni bawah empire yang besar, Empire Rom yang berpusat di Konstantinopel, yang sekarang dikenali sebagai Istanbul, Turki. Ini kawasan pusat pemerintahan Rom sebenarnya di Turki dulu. Ya. Walaupun Rom ni asalnya daripada Itali, kan, tapi peperangan terlalu dahsyat berlaku di kawasan Itali. Perebutan kuasa daripada Vikings, ya, yang datang daripada Jerman, yang datang daripada Norway, yang datang nak ambil alih ataupun nak menawan Itali. Jadi kerajaan Rom kata kita lari jauh-jauh, tak payah duduk kat Eropah, kita duduk kawasan Asia. Itu yang jadi mereka pilih kawasan Turki, pertengahan lah, pertengahan antara Asia dengan Eropah. Turki yang zaman sekarang ni, inilah dulu kawasan yang paling core kepada Empire Rom, ya. Dan yang paling core, yang paling asas di dalam Turki ni ada Istanbul tu sendiri. Ada siapa tak di antara kita pernah sampai Istanbul? Tempat pertemuan dua benua, benua Eropah dan benua Asia, yang dipisahkan oleh sebuah selat yang bernama Bosphorus. Selat Bosphorus. Walhasil, Sayyidina Zaid bin Harithah yang memimpin angkatan tersebut telah terbunuh dalam perang Mu'tah, dan baginda sedih dengan pemergian Sayyidina Zaid bin Harithah. Sebab itu anak angkat Rasulullah SAW. Dan ketika baginda dah nak meninggal dunia, ketika baginda hampir wafat, sebuah angkatan juga dihantar oleh Rasulullah SAW
baginda menyuruh Sayyidina Usamah bin Zaid memimpin angkatan tersebut. Kalau dulu Zaid bin Harithah, sekarang Zaid bin Harithah sudah meninggal dunia, sekarang anaknya pula Rasulullah berikan kepercayaan untuk memimpin angkatan, menjaga sempadan daripada serangan pihak musuh. Baik, ketika Sayyidina Usamah masih berada di Madinah, cucu beliau sakit. Dia Rasulullah SAW berikan kata-kata yang memujuk hati untuk ibunya, mengatakan bahawa segalanya milik Allah. Apa yang Allah telah bagi kepada kita ianya sekadar pinjaman semata-mata. Kita memegang amanah. Apa saja yang Allah kurniakan, anugerahkan pada kita, sama ada dalam bentuk anak, dalam bentuk isteri, dalam bentuk suami, dalam bentuk harta yang kita miliki, semuanya pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi pinjam sementara waktu kepada kita, tetapi pemilik mutlak masih kepunyaan Allah. Dan bila Allah nak tarik balik, Allah berhak untuk anytime, serta-merta untuk tarik balik perkara itu daripada kita, walaupun tanpa Allah bagi notis awal, initial notice, makluman awal. Nak tarik balik itu Allah tak perlu, sebab semuanya milik Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa saja, walaupun tanpa notis awal. Kita sewa rumah orang, tuan rumah nak suruh kita keluar, dia kena bagi notis awal, at least beberapa bulan, sekurang-kurangnya sebulan, sekurang-kurang notis pemakluman untuk kosongkan rumah. Kalau dapat bagi 3 bulan, cantik, sebab nak kena cari rumah lain dulu, tapi at least kurang-kurangnya sebulan. Tapi Allah Ta'ala tak perlu. Allah tak perlu nak bagi notis awal kepada manusia bila dia punya nikmat akan expired, bila nikmat dia akan ditarik Allah. Nikmat umur kita, nikmat usia, nikmat kesihatan kita, nikmat anak, nikmat kejayaan, nikmat perniagaan, nikmat harta, semuanya milik Allah Ta'ala. Allah pinjam kita, pinjaman sementara. Jadi bila ada orang yang melapor pada Rasulullah tentang orang sakit, apa yang Rasulullah tanamkan dalam jiwa para sahabat adalah hati yang sentiasa menyaksikan pemilik segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang benar-benar hatinya menyaksikan Allah lah pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa sahaja yang berada di langit, apa sahaja yang berada di bumi, segala yang berada di antaranya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang benar-benar terpaku dan juga teguh dalam menyaksikan hal tersebut, maka dia tak cepat goyang dengan apa yang berlaku dalam hidup dia. Apa saja ujian yang melanda diri dia, dia tahu ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang ingin ditanam oleh Rasulullah dalam jiwa para sahabat, dalam jiwa umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bagi tahu, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan miliknya jual pula apa yang dia beri. Setiap sesuatu telah ditentukan ajal di sisinya. Setiap sesuatu ada expiration date. Di dunia ni, setiap perkara duniawi ini ada expiration date dia. Pernah dalam hadis sahih disebutkan bahawa dalam rumah Rasulullah SAW, pembantu bawa pinggan mangkuk, sekali terjatuh dan terpecah. Jadi ada pihak yang nak cuba marah. Rasulullah kata tak payah marah-marah, kerana setiap sesuatu ada ajalnya, termasuk perkakas pinggan mangkuk rumah kita. Dia bukan nyawa manusia je, ada expiration date dia, ada ajal. Harta kita ada ajalnya, motor kita, kereta kita, ada ajalnya. Phone kita, laptop kita, pinggan mangkuk kita,
Jadi seorang yang hati terlalu cinta pada dunia, sikit Allah Ta'ala tarik benda-benda dunia yang simple-simple, tapi hatinya merana. Mungkin dia terlalu mengenang pinggan mangkuk ni, pinggan nostalgia daripada arwah mak dia, daripada arwah nenek dia. Ataupun ini waktu dia beli, waktu honeymoon yang pertama dulu ke Turki, beli kat Istanbul Bazar, Grand Bazar, dia beli pinggan mangkuk. Dia sayang kenang-kenangan daripada Istanbul. Yelah, nostalgia tetap nostalgia, kita faham nilai sentimental, tapi ada sesuatu yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya bahawa setiap barang-barang ada ajalnya. Maka Rasulullah bagi tahu, betul-lah yang dah berkecai tadi pinggan mangkuk, setiap sesuatu ada ajalnya. Maka perkakas kita ini dah pun tiba ajalnya. Demikian bagaimana Rasulullah ingin celikkan mata hati umat untuk menyaksikan siapa pemilik sebenar alam, siapa pengurus pentadbir yang sebenarnya, yang mutlak ke atas diri kita dan ke atas harta kita, ke atas apa sahaja yang ada di dunia ini. Maka Rasul kata setiap sesuatu telah ditentukan ajalnya di sisinya, maka suruhlah dia bersabar dan mengharapkan pahala darinya. Apapun yang terjadi, kita ingin dapatkan pahala daripada Allah SWT. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahawa apabila ujian datang kepada kamu, jangan jadikan ia bala musibah dua kali ganda. Jangan jadikan bala musibah dua kali ganda. Pertama, ujian itu dah memang musibah, tapi menjadi musibah tu menjadi berganda, menjadi musibah yang sebenar-benar musibat apabila suasana hatinya yang silap di dalam menyikapi ujian tersebut. Maksudnya hati dia tak reda dengan ketentuan Allah SWT. Hati dia tak puas hati, tak suka dengan ketetapan takdir Allah SWT. Sayyidina Ali kata, bala yang kedua tu, musibat yang kedua tu lebih besar daripada musibat yang pertama. Yang pertama tu ujian duniawi, macam-macam manusia Allah Ta'ala uji, macam-macam peringkat dan jenis ragam ujian Allah Ta'ala bagi hal-hal duniawi. Tetapi sesuatu yang menimpa jiwa manusia dalam keadaan dia tak reda dengan Allah, dia tak dapat nak puas hati dengan aturan Allah SWT, itu musibah dan bala bencana yang lebih besar daripada segala bala bencana yang bersifat zahir. Segala dosa batin adalah lebih dahsyat di sisi Allah daripada perkara-perkara yang luaran. Ini ketetapan para ulama. Itu maksiat dalaman, maksiat batin lebih besar daripada maksiat luaran. Bala musibah dalaman lebih besar, lebih dahsyat berbanding musibah yang bersifat zahir, yang bersifat lahir, luaran, lahiriah. Jadi yang menimpa jiwa manusia itu adalah sesuatu yang lebih berat dan tertanggung. Luka yang dia tanggung sebab tak nampak segala-galanya milik Allah, itu lebih stres dan jiwa. Itu yang akan menyebabkan anxiety, itu yang menyebabkan dia frust menongging, itu yang menyebabkan dia down, yang terlalu down, seolah-olah dunia dah nak kiamat bila sesuatu ujian duniawi terkena dia, sebab hati dia tak letakkan pada tempatnya yang tepat. Fitrah Allah telah ciptakan hati manusia adalah untuk sentiasa bergantung pada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sentiasa kembali kepada pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fitrah jiwa dan batin yang Allah Ta'ala ciptakan, palpu hati manusia. Baik. Orang yang diutusnya lalu kembali dan mengkhabarkan apa yang telah dikatakan Nabi. Ia mengutusnya lagi kepada Nabi dan memberikan bayinya itu pada Nabi setelah beliau datang. Nabi berdiri di tengah para sahabatnya, di antaranya terdapat Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah antara sahabat Nabi yang
awal daripada Madinah yang masuk Islam, nama Sa'ad bin Ubadah. Ini antara orang-orang yang 10 yang terawal masuk Islam daripada kota Madinah. 10 orang yang terawal. Sebelum Sa'ad bin Ubadah ada lagi seorang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini yang paling pertama sekali daripada orang Madinah yang masuk Islam. Ketika itu Rasulullah masih belum berhijrah ke Madinah. Ketika itu bagi dia masih di Mekah. Jadi waktu itu musim haji, jadi beberapa orang Madinah datang untuk kerjakan haji. Jadi Rasulullah masuk dalam kemah-kemah jemaah haji ni untuk dakwahkan mereka untuk masuk Islam. Sampai-sampai mereka datang untuk kerjakan haji. Jadi kemah-kemah di Arafah dan kemah-kemah di Mina akan dimasuki oleh Rasulullah SAW untuk ajak orang-orang yang kerjakan haji, jemaah haji ini, untuk mereka bertauhid kepada Allah, masuk Islam, masuk agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan meninggalkan penyembahan berhala. Dan pada ketika itu rombongan daripada Madinah ini yang di dalamnya ada As'ad bin Zurarah. Dia adalah pemimpin daripada kalangan rombongan Madinah. Bahkan di Madinah pun beliau adalah orang yang kuat pengaruhnya, kepimpinannya di kalangan orang Madinah sendiri. Jadi apabila baginda mendakwahkan dalam kemah tersebut, mereka semua perhatikan As'ad bin Zurarah. Orang-orang Madinah ni semua sebenarnya dah sedia nak terima agama yang dibawa oleh Rasul, tapi mereka tak nak langkah bendul, sebab mereka kena tengok apa As'ad bin Zurarah nak buat. Jadi mereka tak nak buat sesuatu yang funny lah, untuk nak menjangkaui As'ad. Surprisingly, Masya Allah, As'ad bin Zurarah terus nampak ini adalah kebenaran. Maka As'ad bin Zurarah masuk Islam dan meminta Rasulullah hantar sahabat Nabi daripada Mekah untuk datang ke Madinah untuk ajar tentang ilmu hal ehwal seluk-beluk Islam. Maka Rasulullah telah melantik seorang sahabat untuk datang ke Madinah bersama dengan mereka. Ketika mereka pulang ke sana, seorang sahabat bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam di Mekah, yang awal-awal. Jadi beliau sebab masuk Islam awal dan orang muda, dan beliau banyak menguasai ilmu Al-Quran, seluk-beluk tauhid, akidah daripada Rasulullah SAW. Jadi kedatangan Sayyidina Mus'ab bin Umair ke Madinah telah menyebabkan spark yang besar, semarak yang besar kepada Islam. Berbondong-bondong orang Madinah masuk Islam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Antaranya adalah Sa'ad bin Ubadah. Cuma berkenaan dengan As'ad bin Zurarah tadi, beliau meninggal awal ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tahun pertama hijrah, As'ad bin Zurarah meninggal muda disebabkan sakit yang ditanggung oleh beliau. Sayyidina As'ad bin Zurarah telah menghembuskan nafas yang terakhir, dan beliau adalah orang yang pertama dikebumikan di perkuburan Baqi'. Orang Islam yang pertama dikuburkan di perkuburan Baqi'. Pada zaman Rasulullah, perkuburan Baqi' itu dah memang ada tinggalan kubur-kubur orang yang terdahulu, tapi yang bukan Islam lah. Setelah Islam datang, orang Muslim yang pertama meninggal adalah Sayyidina As'ad bin Zurarah. Baik, Sa'ad bin Ubadah, dia mengutusnya lagi kepada Nabi, iaitu Sayyidina Usamah bin Zaid tadi utus kepada Nabi dan memberikan bayinya itu pada Nabi setelah beliau datang. Nabi berdiri di tengah para sahabatnya, di antaranya terdapat Sa'ad bin Ubadah. Nabi lalu mengambil anak itu dan meletakkan di dadanya, dan pada dada bayi itu terdengar suara gemertak seperti gemertak gigi. Lalu berlinanglah air mata beliau. Sa'ad kemudian berkata, "Engkau menangis padahal engkau seorang Rasul Allah?" Beliau menjawab, "Aku menangis kerana kasih sayangku kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi kasih sayangnya kecuali kepada orang yang memiliki kasih sayang." Jadi bila bayi tadi datang
kepada Rasulullah diletakkan di pangkuan Rasulullah. Keadaan bayi tadi berada dalam keadaan yang sangat tenat, dalam keadaan yang sangat parah, dan baginda SAW sangat kesian tengok keadaan bayi tersebut, sehingga air mata baginda SAW berlinangan. Maka sahabat bertanya, kenapa kamu menangis? Kamu Rasul dan kamu menangis terhadap apa yang terjadi? Rasul kata, ini bukan tangisan kecewa ataupun hampa, ini bukan tangisan kerana hal-hal duniawi, tapi kerana hal-hal yang tinggi di sisi Allah SWT, iaitu kasih sayang. Rasulullah lah yang mengajar umatnya bahawa segala yang berlaku adalah berlaku dengan ketentuan dan ketetapan takdir Allah. Tetapi menangis tidak menafikan apa yang berada dalam jiwa manusia, bahawa segala-galanya adalah milik Allah. Isteri kita meninggal, kita menangis, dan isteri kita tahu itu milik Allah, dan Allah tetapkan ajalnya, dan ambil pada masa yang Allah dah tetapkan. Dan masa yang sama kita menangis, maka tangisan kita tak semestinya menafikan keyakinan kita bahawa Allah adalah pemilik kepada isteri kita, ataupun anak kita meninggal, ataupun orang yang tersayang berada di sekeliling kita, Allah Ta'ala ambil nyawa mereka. Yang kita tahu ini milik Allah. Dan tangisan air mata yang keluar, ini bukan sesuatu yang menafikan keyakinan bahawa segala-galanya milik Allah. Boleh menangis, cuma menangis tersebut janganlah menjerit, terpekik, terlulung. Menangis hanya linangan air mata, jangan macam orang yang hilang akal ataupun hilang siuman, orang yang hilang kewarasan. Baginda mengatakan jangan terpekik, terlulung menangis ketika seseorang meninggal dunia. Menangis tak menjadi masalah, tetapi jaga adab. Masa yang sama kita kena tahu, kalau betul-betul tahu bahawa ini segalanya milik Allah, maka tangisan tersebut hanya sekadar lirangan air mata. Begitulah Rasulullah SAW melihat seorang bayi yang sedang menghadapi keadaan yang sangat tenat dan parah. Rasa kesian yang ada dalam diri Nabi, baginda adalah rahmatan lil alam, rahmat sekalian alam. Baginda pada sudah tentu sifat halus yang ada dalam diri Rasulullah, sangat simpati, sangat prihatin, sangat rasa kesian, belas kasih kepada umatnya. Sudah tentu tidak ada tolok tanding. Baginda adalah rahmat sekalian alam. Jadi tak mustahil apabila ada bayi yang berada dalam keadaan sakit dengan sebegitu rupa didatangkan kepada Rasulullah, maka linangan air mata baginda SAW mengalir membasahi pipinya. Maka apabila sahabat bertanya, kamu menangis juga ya Rasulullah melihat keadaan bayi ini? Rasulullah kata, ini tangisan kasih sayang, dan Allah kasih kepada orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Kasih sayang ini adalah suatu sifat yang terputih dalam hati manusia. Dia kesian lihat apa yang menimpa manusia. Hatta ketika bayi lelaki Rasulullah meninggal dunia, anak lelaki Rasulullah ada anak lelaki dan semuanya meninggal waktu kecil. Dan ketika mereka meninggal, Rasulullah menangis. Anak lelaki Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah menangis. Dan pun ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu pun menangis, anak kamu meninggal. Ya, ini tangisan kasih sayang. Sekadar tangisan dia tak menafikan, sekadar linangan air mata tak menafikan hati yang yakin, yang reda terhadap ketetapan Allah SWT. Sebab ada nama tangisan kasih sayang. Tangisan ni, waktu saya belajar di madrasah, ulama senaraikan ada 17 jenis tangisan. Tangisan gembira, tangisan kecewa, tangisan kasih sayang, tangisan belas kasih, tangisan simpati,
Tangisan fras menongging, macam-macam jenis tangisan. Tangisan lakonan, ada juga tangisan lakonan. Nak tunjukkan diri dia sedih, terkonon-konon menangis, nak tunjukkan seolah-olah apa yang menimpa dia tu besar sangat. Jadi dia menangis. Ada tangisan kerana tersentuh perasaan, macam-macam. Tangisan emosi, berbelas-belas tangisan. Baik. Hadis yang berikutnya telah khabarkan kepada kami Al-Hasan bin Waqi', dia berkata telah khabarkan kepada kami Tamrah dari Ibrahim bin Abi Ablah. Dia berkata, isteriku sakit, lalu aku datang kepada Ummu Darda dan ia bertanya, bagaimana keadaan isterimu? Aku menjawab, sakit. Lalu ia memanggilku memberi makanan, lalu aku makan, kemudian aku kembali menjenguk isteriku. Kemudian aku mendatangi Ummu Darda lagi dan dia bertanya, bagaimana keadaannya? Aku jawab, sama dengan anggota keluarga yang lain, dan lalu berkata, aku memanggilmu memberi makan setelah kamu memberitahuku bahawa keluargamu sakit. Adapun jika sama, maka aku tidak akan mengundangmu dengan sesuatu. Maka daripada hadis ini kita dapat tahu apabila seseorang yang mengetahui bahawa seorang wanita sakit, maka kalau boleh dihantarkan makanan, disediakan makanan untuk keluarga tersebut, untuk si suami tadi. Kerana apabila seorang wanita sakit, dia susah nak masak, susah nak sediakan makanan, buat persiapan dan sebagainya. Dia satu akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Ummu Darda, yang merupakan isteri kepada Abu Darda. Apabila dia melihat jirannya bahawa isteri kepada jirannya itu sakit, maka Sayyidatina Ummu Darda menyediakan makanan untuk si suami tadi. Yang sakit siapa? Yang sakit isterinya. Baik. Ada sebuah kisah di kalangan sahabat Nabi SAW bernama Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim, beliau adalah isteri kepada Sayyidina Abu Talhah. Maka pada suatu ketika Sayyidina Abu Talhah telah bersama dengan suatu angkatan jihad yang dihantar oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidatina Ummu Sulaim berada di rumah bersama dengan anak kecil. Dia ada satu orang anak kecil di rumah bernama Abu Umair, umur dalam 4 tahun. Jadi ketika keberangkatan, ketika Sayyidina Abu Talhah dalam pemergian, ketika dalam jihad, dan pada hari setelah angkatan tadi selesai urusan jihadnya dan mereka ingin pulang ke Madinah, berita dah lebih awal sampai ke Madinah bahawa angkatan jihad ini akan pulang mungkin dalam petang akan sampai. Waktu petang akan sampai ke kota Madinah. Jadi yang penunggang kuda yang laju, dia akan datang terus pantas ke Madinah untuk bagi tahu supaya ahli keluarga di Madinah boleh buat persiapan. Jadi Sayyidina Ummu Sulaim pun nak buat persiapan menyambut suaminya pulang. Dan keadaan beliau nak sambut suaminya pulang pada hari tersebut, anaknya yang kecil tadi yang dah beberapa hari sakit makin lama makin tenat, dan hari tersebut hari yang sepatutnya Sayyidina Abu Talhah sampai Madinah, anaknya itu menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Maka pada petang hari Sayyidina Abu Talhah balik pulang ke rumah dan bertanya, mana anaknya, tak nampak batang hidung. Isteri mengatakan anaknya sedang rehat, serehat-rehat. Yang mana Sayyidina Ummu Sulaim dah siap mandikan, dah siap kapankan
anak dia dan disembunyikan tepi hujung salah satu sudut rumahnya tersembunyi. Ya. Maka apabila suaminya tanya, mana anak kita, maka beliau menjawab, sedang rehat bang. Kenapa? Kerana Sayyidina Ummu Sulaim hendak memberikan layanan yang terbaik dulu kepada suaminya. Dia tahu suami dia dah berapa lama berada di dalam pemergian jihad, jadi beliau nak puaskan hati suami dia dulu, nak gembirakan dulu hati suami dia. Ya. Kemudian pada malam hari Sayyidina Ummu Sulaim telah sediakan makanan, kemudian telah memberikan layanan malam hari yang terbaik kepada suami, pergaulan yang baik kepada suami. Dan setelah itu suami dia masih bertanya lagi, dia betul anak kita ni? Selalu kalau abang balik, dia yang paling excited sekali. Daripada tadi diam. Kemudian barulah isteri mengatakan, abang saya nak tanya, kalau seseorang bagi kita pinjam sesuatu barang ataupun memberikan kita suatu amanah yang kita perlu pegang, kemudian dia nak ambil balik barang tersebut, kita perlu bagi balik barang. Maka suaminya Sayyidina Abu Talha mengatakan, sudah tentu kita kena pulangkan semua, bukan barang kita, bukan milik kita. Maka Sayyidina Ummu Sulaim mengatakan, begitulah bang, anak kita Allah Ta'ala bagi pinjam selama 4 tahun dan Allah Ta'ala dah ambil balik. Hari ini dah pulang kembali ke pangkuan rahmatullah. Kenapa kamu tak bilang pada aku awal-awal? Kerana saya nak layanan yang baik dulu pada abang. Jadi malam tersebut beliau pun mandi dan terus menuju ke arah Masjid Nabawi, solat subuh bersama Rasulullah SAW. Dan selepas solat subuh, Sayyidina Abu Talha jumpa Rasulullah SAW. Maka diberitahu perkara yang terjadi, dan Abu Umair ni, anak mereka ni yang namanya Abu Umair, dalam hadis namanya Abu Umair, adalah seorang budak yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Sebab beliau ni adalah adik kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ni pembantu dan khadam kepada Rasulullah SAW. Sejak daripada Rasulullah pindah ke Madinah sampai Rasulullah wafat, khadam peribadi baginda namanya Anas bin Malik. Apa saja urusan domestik dalam rumah Rasulullah yang akan settlekan, yang bereskan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni anak Sayyidina Ummu Sulaim daripada suaminya yang pertama. Kalau tak silap, kemudian Malik tu meninggal dunia, kemudian Sayyidina Ummu Sulaim bernikah dengan Sayyidina Abu Talha. Jadi menerusi Sayyidina Abu Talha, mereka dapat seorang anak tadi yang kecil tadi bernama Abu Umayyah. Jadi dia anak adik tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik lah, seibu tapi lain bapa. Jadi kalau Sayyidina Anas bagi tahu adik dia sakit, adik dia sakit, Abu Umayyah ni now and then sakit, sebelum meninggal dunia lah, Rasulullah akan take a visit kepada Abu Umayyah. Beliau akan datang ziarah, baginda akan tunjukkan simpati, kasih sayang, kata, Abu Umayyah, macam mana keadaan kamu? Ada sekali tu Rasulullah SAW datang ziarah Abu Umayyah ni, walaupun beliau umur dah 3 tahun, 4 tahun. Waktu tu beliau ada permainan, beliau ada bela burung, Di ketika itu burung tersebut mati. Burung belaan Abu Umayyah ni mati. Jadi Abu Umayyah sedih sebab haiwan peliharaan dia mati. Rasulullah SAW ziarah juga Abu Umayyah. Dan Rasulullah tengok burung dia mati, Rasulullah kata, Ya Aba Umayyah, ma fa'alan nughair. Burung tu dalam bahasa Arab dipanggil nughair. An-nughair, burung yang spesifik, namanya dalam bahasa Arab nughair. Baginda SAW bertanya kepada, Ya Aba Umayyah, ma fa'alan nughair.
Maksudnya, wahai Abu Umair, apa dah jadi dengan burung kecil ni, burung Nughair? Ya. Dalam hadis tu tak dibagi tahu apa jawapan daripada Abu Umair. Baik, kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan Isya. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salati qa'imah ati sayyidina Muhammad.
Baik, kembali kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menziarahi budak kecil tadi yang bernama Abu Umair, dan baginda SAW menyapanya dengan perkataan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa dah jadi dengan Nughair? Apa dah jadi dengan burung peliharaan? Maka hadis itu sampai di situ. Hadisnya singkat, pendek, akan tetapi para ulama dapat mengeluarkan hampir 100 masail hukum hakam agama dalam perundangan Islam daripada hadis tersebut. Pada suatu ketika Imam Syafi'i tak tidur malam semalaman untuk keluarkan hukum hakam menerusi ijtihad beliau terhadap satu hadis saja. Satu malam satu hadis. Dan hadisnya bukan panjang, ada satu hadis pendek. Satu hadis yang mana Rasulullah menziarahi seorang budak kecil yang pada asalnya memelihara burung, lalu burung itu mati. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa dah jadi dengan Nughair? Imam Syafi'i pada malam tersebut dapat mengeluarkan lebih kurang 70 hukum hakam dalam agama kita, dalam fiqh. Dalam fiqh istinbat hukum. Sebab Rasulullah, kalau beliau bergurau pun, itu ada syariat di situ. Semua perkataan Rasulullah dipimpin oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berkata dengan kehendak nafsunya, akan tetapi dibimbing di bawah pimpinan wahyu ilahi. Jadi baginda adalah sahibu syariah, baginda adalah asyari', baginda adalah pembawa syariat. Jadi apa saja yang Rasulullah sebut, apa saja yang Rasulullah buat, apa saja yang Rasulullah diamkan, mesti ada sesuatu berlaku depan Rasulullah, baginda diam tu pun jadi sumber hukum hakam agama. Diam Rasulullah bukan diam kosong. Jika ada sesuatu yang terjadi depan Rasulullah, ataupun sesuatu perkara yang beritanya sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah diam, Rasulullah tak bagi komen, itu pun terdapat hukum hakam yang ulama akan gunakan untuk istinbat, penggalian dan pembentukan hukum hakam di dalam fikih agama Islam, perundangan Islam, Islamic law. Itu Rasulullah, perbuatan baginda, pertuturan baginda dan diam baginda. Ini semua menjadi sumber syariat. Ini semua menjadi membentuk kaedah-kaedah dan metodologi di dalam pembentukan hukum hakam. Bayangkan kalau diam Rasulullah sahaja dah boleh membentuk hukum hakam, bayangkan perkataan baginda. Walaupun perkataan tu lebih nak menyapa, nak hiburkan budak kecil tadi, bagi dia ziarah budak kecil, tapi itu pun menjadi hukum hakam. Dan Imam Syafi'i, apabila hadis tersebut datang dalam fikirannya, beliau tak tidur malam sebab Allah sedang bagi ilham yang banyak untuk keluarkan hukum hakam daripada satu hadis yang pendek tadi. Dan ianya berlaku ketika itu Imam Syafi'i sedang menziarahi anak muridnya bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal murid kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sangat sayang kepada gurunya Imam Syafi'i. Pada malam tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal menjamu selera makan malam lepas solat Isyak, bagi hidangkan makan malam kepada gurunya Imam Syafi'i. Dan malam tersebut Imam Ahmad bin Hanbal menjemput Imam Syafi'i untuk tidur di rumahnya. Imam Syafi'i setuju tidur di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi malam tersebut beliau tak tidur malam sampai ke subuh, sebab mengalir deras idea dan juga ilham-ilham yang Allah Ta'ala kurniakan pada Imam Syafi'i untuk keluarkan ijtihad-ijtihad serta hukum hakam daripada satu hadis pendek. Sebenarnya lepas keesokan subuh tu, Imam Syafi'i terus bangun daripada tempatnya, daripada
tempat-tempat yang disediakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Syafi'i terus ke masjid dan solat subuh tanpa memperbaharui wuduk. Perkara itu diperhatikan oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal yang dah sediakan satu bekas untuk berwuduk di bilik Imam Syafi'i. Jadi anak Imam Ahmad bin Hanbal pada pagi hari dia minta jemput lagi Imam Syafi'i untuk makan pagi pula. Pergi ke masjid untuk salat subuh, sekarang another meal, breakfast pula. Jadi anak Imam Ahmad berkata, wahai ayah, ada kemusykilan, tolong tanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa beliau pergi solat subuh tak ambil wuduk? Kenapa beliau terus keluar daripada rumah dan aku melihat, aku perhati. Malam tersebut memang anak Imam Ahmad bin Hanbal nak melihat amalan guru ayah beliau. Dan aku memang yakin bahawa saya yakin ayah bahawa Imam Syafi'i solat subuh tanpa mengambil wuduk. Ini ada mazhab pendapat yang baru ke di sisi Imam Syafi'i? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, pelik juga kalau itu observation kau. Tapi ayah akan tanya pada guru ayah. Maka beliau jemput Imam Syafi'i breakfast pula pagi-pagi hari. Jadi beliau mengutarakan kemusykilan tersebut. Di situ Imam Syafi'i bagi tahu, sebenarnya malam tadi saya tidak tidur walaupun sesaat. Sepanjang malam saya tak dapat tidur. Sampai ke waktu subuh, wuduk yang saya ambil untuk solat isyak masih intact, masih sempurna pada saya, tak batal pun. Kerana sepanjang malam saya tak tidur, kerana saya mengeluarkan lebih kurang 70 hukum hakam ijtihad daripada sebuah hadis. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair, wahai Abu Umair, apa dah terjadi kepada burung kecilmu? Macam-macam hukum hakam daripada hadis tersebut. Antaranya adalah, apakah hukum bela burung? Itu baru satu. Apa hukum bela burung? Burung ni sepatutnya nature dia adalah terbang bebas di angkasa. Tapi untuk tahan burung, masukkan dalam sangkar, bela dia, apa hukum dia? Itu salah satu hukum. Hukum kedua, apa hukum tangkap burung dan juga bela burung dalam haram? Kerana Madinah adalah tanah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Diharamkan maksudnya Rasulullah telah buat request khusus kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengharamkan Madinah, mengharamkan Mekah berkat daripada Nabi Ibrahim. Tolonglah haramkan Madinah, maksudnya angkat kemuliaan Madinah untuk dijadikan tanah haram, dijadikan sebagai holy land. Haram kat situ bukan macam anak haram. Ini haram maksudnya suci, kehormatan, tanah yang diberi kehormatan, kemuliaan, holy land. Maka diperkenankan oleh Allah. Jadi Mekah telah menjadi tanah haram berkat daripada Nabi Ibrahim. Madinah telah menjadi tanah haram dengan berkat permintaan Rasulullah SAW. Maka ada dua tanah haram, di situ dipanggil Haramain, ataupun juga dari Israel ada tiga tanah haram: Mekah, Madinah dan kawasan Masjid Al-Aqsa. Jadi apa hukum dalam tanah haram untuk nak memburu burung ataupun tangkap burung ataupun nak bela burung di dalam tanah haram? Itu salah satu. Tapi Imam Syafi'i dapat keluarkan 70 hukum hakam. Baik, sampai di situ insya-Allah kita akan sambung bab yang berikutnya pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT hiasi diri kita dengan sifat dan akhlak yang mulia sebagaimana yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW. Moga-moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tengah majlis kita tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.